kita nanti kita letak banner ni. So inilah kedai kita. Gitu. Mak. Hari ni kita nak pergi beli barang kan? Ada orang komen tadi anak pergi beli sedap sangat kek. Thank you Ayu. Kek mak sedap, ramai puji. So yang penting kita betul tak? Yang penting kita beli barang semuanya halal. Betul tak? Dekat BWY, dekat Choke. Selalunya kita orang pergi kat Permaisuri je. So macam kat Permaisuri takut barang tak komplit. So kita orang belilah dekat KL. Nak pergi KL pun jauh tu daripada tempat rumah kita orang tu. Makan jugalah 20-25 minit. Tu pun dah makan masa lagi, minyak lagi. So macam biasa adik. Kita pergi beli barang untuk mana yang cari. Hari ni kita orang tak buka tau. Rabu, Khamis kita orang tak buka. Hari Jumaat insyaAllah kita buat lebih sikit. Kita buat dalam 100 lebih bekas. Hari Jumaat kita start niaga balik. Okay guys, so hari ni ada promotion. Sebut koko selalu kita orang beli 52. So RM49.90. Boleh lah turun sikit lah, berapa ringgit lah. So pekerja pun Melayu tapi bos Cina. So kita orang memang suka. Kalau buat kuih raya pun kita orang suka beli kat sini juga bahan-bahan. So ini kita dah ambil 5 kampit. Terus senang. Okay, yang ni untuk dalam kuah coklat tau. Kita pakai ni. Mak nak ambil sekaten. Yang penting kita orang punya kuah coklat tak ada minyak. Okay, kita orang tak letak minyak. So kita orang letak whipping cream, full cream dengan coklat. Okay, ni kita dah ambil 2 kotak dah guys. 2 kotak saiz 750. So nampak tak kita dah ambil sekaten dah. Sekaten kau. Nampak tak tu? Coklat berries. Yang ni mix. Ini manis. Ini dia manis. Betul mak ambil mana? Ambil yang ni selalu betul lah kita selalu ambil yang ni ada coklat compound hitam. Lepas tu ambil lagi 1 carton. Itu mak tambah-tambah. So coklat chip pun macam biasa lah. Macam cakap itu kita pakai juga jenama ni, berries ni. Tapi dah banyak stok kat rumah, tak payah beli. Okay, so macam biasa kita jumpa hari Jumaat. Okay, Jumaat sampai hari Selasa Selasa atau Rabu. Selasa atau Rabu. Kita menjaga direct terus sampai Selasa. Okay, so jumpa hari Jumaat ni tau. Kita cuti 2 hari sebab nak beli barang. Okay, so kita jumpa hari Jumaat. Pukul 4 petang kita dah buka kedai, okay? Kedai sebelah Hero, berdekatan dengan Hero dengan bomba. Balai bomba Sungai Besi. Okay, last ni kita punya banner guys. Nanti kita orang akan buat banner. Akan siap hari Sabtu lah. Jumaat ni tak sempat. So inilah kat kedai kita nanti. Kita letak banner ni. So inilah kedai kita. Gitu. Niaga jujur ikhlas. Orang beli makan puas hati. Orang akan repeat dan cari lagi. Semoga mak murah rezeki, sihat tubuh badan dalam mencari rezeki. Dalam salam dari Pening. Salam dari Pening. Korang nak tahu tak? Kita orang kalau dalam adunan kek yang kita orang nak buat kek, nak kukus kan. Korang tahu tak kita orang pakai minyak apa? Ni kalau orang cakap kita orang jual 15 mahal juga tak tahulah. Tu dia. Mak saya tak suka pakai minyak masak. Kadang-kadang orang buat kek pakai minyak masak. Tapi kita orang tak pakai minyak masak. Kita orang pakai minyak mazola. Sebab tu lah kek kita orang tak ada bau. So kira macam bau dia wangi gitu. Ni susu cair. Susu lagi susu pekat. Susu pekat nak kena ambil apa? 10. Okay dah. Nampak tak ni? Yang ni je untuk berapa hari niaga. Ni pun tak cukup lagi ni. Mak kata nak kena cari lagi untuk yang kalau kita orang berniaga. Mana ni ambil 20? Ambil kau. So je dah kita borong-borong. Ini dah macam borong-borong. 2. Tak ada nak keluar lagi berat. Susah kena jinjing. 4. 6. 8. So macam ni lah guys. Kita orang tak boleh buka setiap hari sebab kena ada cuti juga sebab nak kena beli barang. 20 lah. Dah jom jalan. So kita jumpalah hari Jumaat. Tak tahu lah mak nak beli apa lagi. Kita orang dah pergi berapa tempat dah untuk nak beli barang saja tau. Mula-mula kat KL. Dah pergi KL, pergi Rakan. Ni tempat yang ketiga. Telur tempat lain. Dah mak nak pergi nak beli apa? Tepung kek. Beli tepung kek pula. Kita tunjuk tepung kek pula mak pakai apa. Guys, Ni. apalah itu? Kat ni lah. Tu. Dia punya tepung kek ada ni. Tanya dulu ada stok lagi tak ada? Tepung kek mak pakai ni. Blue key. Apa tu? Salah. Jangan salah. Bulu apa mak ni? Blue key. Blue key. Okey, jangan salah sebut. Mak ni. So ni lah tepung mak buat dalam adunan kek dia. Kek lembut, kek halus, adunan dia pakai ni. Nak kek lembut, kek pakai adunan ni.
Kalau pakai tepung gandum, dia kasar sikit. So inilah bahan-bahannya. So korang jumpa hari Jumaat ni pukul 4 petang, okey? Seperti biasa dekat Bomba dan Hero, berdekatan dengan Bomba dan Hero Sungai Besi, okey? Bye-bye.